serta memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM semasa pembelajaran. Dalam Assalamualaikum YB, saya Naudina, selaku wartawan untuk TVPSS Milih. Jadi boleh saya bertanyakan YB sahabat beberapa soalan? Boleh, Oni. Okey, baik. Soalan pertama, apakah bantuan atau program yang YB sediakan untuk pelajar sekolah dan IPT untuk anak-anak payah besar tahun ini? Sekolah dan IPT dua perkara yang berbeza. Untuk di sekolah, saya laksanakan program mentor hot seat bagi memastikan mereka mengetahui bagaimana karier kehidupan mereka untuk berada di peringkat yang tertinggi, pendidikan yang tinggi. Manakala untuk mahasiswa dan IPT pula, kita bawa program dinamakan Talent House untuk memastikan mereka dapat bersiap sedia untuk menghadapi sesi temu bual dan temu duga untuk mendapatkan pekerjaan. Dan saya yakin Kerajaan Negeri Pahang juga telah banyak membantu calon SPM, mereka yang berada di universiti, nak masuk universiti. Kenapa kita nak Pahang ini sentiasa berada di nombor 1. Itu sebabnya kita letakkan Pahang first. Okey, baik. Soalan kedua, apakah usaha YB untuk membuka peluang pekerjaan dan program kemahiran untuk belia di kawasan ini, termasuk latihan TVET atau bantuan untuk usahawan muda payah besar? Sebelum kita bangunkan latihan TVET atau sebelum kita bangunkan usahawan, kita juga jangan lupa untuk kita bangunkan industri dalam kawasan Parlimen Payah Besar. Itu sebabnya saya menumpukan sepenuh tumpuan kepada pembangunan Gambang Halal Park dan Pahang Technology Park supaya ada syarikat-syarikat yang masuk situ. Kerana apa? Kerana sistem TVET dan usahawan sedang kita gerakkan, tetapi bimbang saya apabila mereka dah pandai ber-TVET, mereka dah ada usahawan, tidak ada pasaran. Kenapa? Setiap mereka belajar, mereka nak kerja. Setiap mereka usahawan, mereka nak ada jualan, keuntungan. Ini semua kita kena ambil sebagai tindakan yang menyeluruh. Dan saya sedang lakukan sesuatu. Okey, baik. Akhir sekali, apakah harapan dan kata-kata semangat yang YB boleh sampaikan untuk anak-anak SMK Lepas Hilir? Saya percaya anak peneroka boleh mendunia, generasi peneroka boleh mendunia, dan saya nak melihat bagaimana SMK Lepas Hilir dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bukan sekolah-sekolah yang terbaik di Pahang, tetapi sekolah yang terbaik di kalangan sekolah-sekolah Felda di Malaysia ini. Saya yakin Semilir boleh tulak Semilir. Baik, terima kasih. Got so much motherfucking